Muhyiddin Yassin telah pun meletakkan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Kemudian Muhyiddin telah letak jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Kemudian keluar laporan Azmin Ali letak jawatan. Dalam pada Muhyiddin letak jawatan, Azmin letak jawatan. Azmin Ali meletakkan jawatan beliau sebagai Setiausaha Agung PN dan pengerusi PN Selangor. Muhyiddin confirmed his resignation as PN chairman in a brief statement released on Tuesday. Earlier, NST reported that Muhyiddin had resigned as PN chairman amid tensions between Bersatu and PAS. The simmering turmoil within PN seemingly intensified. Politik diambang huru hara. Krisis dalam Perikatan Nasional. Muhyiddin meletakkan jawatan sebagai pengurusi PN pada 30 Disember lalu, susulan krisis politik di Perlis. Krisis politik Perlis antara PAS dan Bersatu sebelum ini membawa kepada peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Perselisihan hubungan antara PAS dan Bersatu semakin ketara selepas pergolakan politik di Perlis yang menyaksikan peletakan jawatan Adun Sanglang dari PAS Muhammad Shukri Ramli sebagai Menteri Besar. In Perlis, PAS has made it clear that none of its assemblymen will accept any executive council posts in the state government under the new Menteri Besar Abu Bakar Hamzah from Bersatu. Langkah itu diambil susulan PAS membuat pendirian memulau pelantikan Exco Perlis. Bahawa hubungan PAS Bersatu memang retak menanti belah. Masalahnya ialah Muhyiddin. PAS memang ada masalah dengan Muhyiddin. Muhyiddin pada saya memang cemas dan memang ada tekanan dari dalam PAS pun untuk Muhyiddin berundur. So Muhyiddin akan terima tekanan hebat dan tekanan dari dalam Bersatu yang memang sekarang tekanan dia untuk Muhyiddin berundur ni tinggi. Muhyiddin meletakkan jawatan sebagai pengerusi PN selepas ditekan oleh pemimpin PAS dan beberapa pemimpin Bersatu sendiri termasuk dirinya. Muhyiddin dengan geng ni, mereka ni minoriti. Ditolak oleh majoriti dalam Bersatu, dalam PAS. Ya. So, of course. Tengoklah PAS. Kepimpinan tak tahu apa. Bodoh. Kepimpinan ni gagal mengurus. The underlying problem is a failure of leadership. Tapi pemimpin PAS yang gagal mengawal nafsu kuasa. Lagi apa? Kepimpinan ni tak sehaluan lah. Tak puas hati dengan kepimpinan. Selepas daripada kalah dalam PRU 15. Punca perpecahan ialah PAS dan Bersatu. Yang berpecah ialah PAS dan Bersatu adalah punca perpecahan, Bersatu adalah punca perpecahan. Huru-hara di peringkat dalaman PAS itu sendiri. So dalam keadaan cemas ini, Muhyiddin letak jawatan lah pengerusi Perikatan Nasional. It's either risky or he is a great master tactician. Menurut beliau, Muhyiddin sedar kedudukannya tidak lagi mampu dipertahankan dan itulah sebabnya beliau berundur daripada jawatan pengerusi PN. Bila the moment Muhyiddin letak jawatan sebagai pengerusi PN, itu menandakan bahawa PN sudah berkubur. Isyarat itu mencetuskan spekulasi bahawa rundingan dalaman sedang berlangsung meskipun pertemuan itu disifatkan santai. Pertemuan ini berlaku selepas krisis pentadbiran di Perlis yang menyaksikan pertukaran Menteri Besar daripada PAS kepada Bersatu, langkah yang akhirnya mendorong peletakan jawatan Muhyiddin sebagai pengerusi PN. Perikatan hancur sebab PAS dan akan hilang banyak kerusi pada PRU 16. Okay? Dia akan jatuh pada PRU 16 dan mereka bukan lagi majoriti pada PRU 16. Di tengah teka-teki siapa bakal menggantikan beliau sebagai pengerusi PN, PAS mengesahkan akan mengambil alih jawatan pengerusi PN sesudah peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin. Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata mesyuarat khas akan diadakan minggu depan. Berpendapat bahawa PAS tidak mampu mengemudi Perikatan Nasional dan saya tahu, ramai tahu PAS tidak ada kemampuan mentadbir urus Perikatan Nasional. Sebaik Muhyiddin letak jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional, PAS terperangkap. Sudah pasti PAS bakal hilang 37 kursi. PAS akan hilang 37 kerusi. Dakwaan 37 kerusi PAS akan hilang tu mengarut. Pemuda PAS mencalonkan dia cadang Tuan Ibrahim ataupun Tuan Ibrahim jadi pengerusi PN. Lontar nama Sanusi. Sanusi patut jadi pengerusi. Ada yang lontar Dr. Samsuri. Dia patut jadi pengerusi. Sanusi sebagai Presiden Perikatan Nasional. Aku setuju sangat. Memang aku setuju sangat. Hamzah Zainuddin mengambil alih pengerusi Presiden. Sekiranya Perikatan Nasional PN ingin kalah dalam pilihan raya umum ke-16 PRU 16,
Cuba lantik Naib Presiden PAS Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar atau Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man sebagai pengerusi baharu. PAS tidak bersedia mengemudi Perikatan Nasional dan kita tak boleh salahkan mereka. Okey, berbanding dengan Bersatu, PAS tidak ada kekuatan leadership, kemampuan untuk mentadbir. Kemungkinan Azmin Ali jadi pengerusi Perikatan Nasional daripada dia duduk dalam pembangkang dengan keadaan PAS dengan dia bergaduh, memang akan berpecah lah lepas PRU 16 PAS dengan Bersatu ni. Kalau sekarang dia pura-pura kerjasama, lepas PRU 16 confirm berpecah. Bersatu duduk seorang-seorang, Muhyiddin dengan Bersatu duduk seorang-seorang, tak ada kuasa, tak ada apa. Adakah PAS mampu? Saya tak tahu. Masihkah ada yang mahu katakan PN itu stabil? But unfortunately, what is happening in PN? PN bergegar, PAS nafi dipersalah, kepimpinan baharu dinanti. Apabila Perikatan hilang banyak kerusi pada PRU 16, bahawa pada PRU 16 dia akan jatuh menuju PRU 16 kelak. Pada PRU ke-16 kerana mereka telah menipu rakyat Malaysia. PRU ke-16 dia orang takkan dapat dah. Selepas PRU 16 gagal kalau adakah pilihan raya sekali lagi? Ini PN berpecah kan, saya kata itu betul tak? Saya dah situasi dalam Perikatan tidak makmur. Politik yang tak menentu lagi. Sebab Muhyiddin tahu Perikatan akan kena teruk, Perikatan akan menjunam, Perikatan dalam keadaan teruk bila Perikatan jatuh nanti. there are a lot of uncertainty in terms of the political blocks. Leave Perikatan Nasional in total or form another coalitions, you know. Mm-hmm. So it depends on the arrangement now. That's why now it's a bit messy in Perikatan Nasional because we don't know who's going to lead, which party is going to lead, and what direction this party is going to be, and what the alternative policy that they're going to bring. But actually, the harmony between the top leaders of Bersatu and PAS is not as rosy as it once was a few years ago. So this calls into question the future of Perikatan as the leader of the country if they want to take over after the next election. Right.